Hi guys, welcome back to my YouTube channel Lilani. Setiap orang ada garis masa sendiri. Lilani masih di sini, bawa harapan dalam diri. Walau perlahan langkah kaki, aku tahu orang yang ku cari. Lilani masih berdiri, walau badai berkali-kali. Jika bukan hari ini, mungkin esok rezeki menanti. Pikachu, 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 Pikachu. So sekarang kita dah sampai di Sungai Tua. So sekarang ni kita nak beli tiket dulu. Lepas je beli tiket, kita akan cari pot untuk kita nak mandi sungai, kita nak berehat-rehat kat situ, kita nak masak kat situ juga. So let's go. Okay guys, so ni kita dah beli tiket. Seorang RM3, kemah berapa ringgit? Kemah berapa ringgit tu? RM10. RM10. Okay. Kita pergi cari pot dulu, jom. Jom. Kejap, tapi kita ada masalah sekarang. Sekarang ni saya bersama dengan Mai. Yang lain tu, dia orang dah pergi mana dah. So, Mai tadi dia berak. Let's go! Kau suka ayat let's go tu ke? Oh, tak suka. Okay. Actually guys, dalam masa yang sama kita kena juga healing-healing apa semua untuk kita sihatkan mentaliti kita dengan melihat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sesiapa yang datang sini awas kawasan licin. Alright guys, setelah 1 jam perjalanan untuk kita sampai cari budak dorang tu, akhirnya kita berjumpa. Rasa baru lepas pelayak tu. Baru lepas kepala ayak. Aduh, kepala ayak ni hati-hati lah. Kita mandi-mandi juga, tapi dalam masa yang sama hati-hati boleh. Dengar ke hampa, dengar ke hampa tak dengar Weh, jauh, betul-betul jauh Tak, sekarang nak Dia dah macam hiking tu. sebenarnya nak pergi member. Member dah pakai baju ESR lah tu. Okay, tadi kita orang jalan-jalan 1 jam lebih. 1 jam lebih berjalan, kita dah jumpa spot ni antara yang terbaik lah. Pakat kemah tu. So, ni lah sungai dia, nanti kita akan tunjuk view sungai. Kita akan tunjuk setup kita dulu, jom. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Guys, so sekarang kita dah setup di pot yang kita pilih sekarang ni. So cuma kemah je tadi kita lupa nak shoot. Saya sampai-sampai tadi diorang dah settle dah. Diorang dah settle sampai ada yang Isi dalam ada apa? jom kita tengok isi dalam. So member dah ada yang tidur lah. Nak tidur mana? Mengantuk, mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk, mengantuk. Tolonglah saya. A few moments later. Guys, so kita semua dah tidur dah tadi. Ni pun kita orang baru je bangun. Sekarang apa plan? Apa plan? Plan kita nak terjun sungai lah. Tak, tadi. Plannya nak cari kayu kering sebab semalam boleh lepas hujan kan. So kita nak cari kayu kering lah. Lepas tu kita buat apa ni, panggil apa ni? Unggun api. Unggun api Arif? Campfire. 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 Okay. So sekarang kita nak misi untuk mencari kayu-kayu untuk kita nak hidupkan unggun api. Kita nak cari kayu. Kayu di mana kayu? So kita dah jumpa kayu. Okey ke? Ya. Kayu. Okey ke? Itu tak. Jangan ambil Tak hidup. boleh, jangan Ambil hidup. yang dah kering lah. So sekarang kita masih nak mencari kayu lagi.
So ini track dia laluan dia sampai sini je. So sini untuk hiking. Bukan hiking. Oh, bukan hiking, bukan. Mandai je tu. Nak cari ikan Ikan apa, Rit? Ikan apa nama dia? Limbata. Betul lah? Okey, limbata. Orang tengah cari tu. Tak tahu lah ada ke tak. Tak, masalahnya kayu ada je kat tepi-tepi ni. Tapi dah jalan jauh sangat. Oh, okey, ada. So, cari. Besar sangat tu. Ni contoh. Apa? Padu. Ya. Pot rahsia lah. Kalau pergi sebelah sini ada pot rahsia tau. Korang boleh follow. Korang boleh follow je track yang kita buat video ni. Tapi hati-hati sikit lah. Ni pot biasa jarang lah orang pergi sini kan. Tapak dia memang syok, jom. Robek kat sini tu tadi. Ha. Weh, ngam tu sini. Tapak. Sungai dia nampak. Ni dalam sikit lah. Sana lagi tau. Oh, sana ada lagi. Sana lagi. So, ala-ala sampai sini kita mandi dulu lah. Boleh. Okay, 1, 2, 3, let's go! Dan kelihatan wakil Malaysia Datuk Pandalil Larinong dan Nur Dabita Sab. Cukup baik entry. Okay guys, so selesai kita habis mandi So, dah dapat kayu, pergi bakar. Let's apa? go. Let's go. Okay, so sekarang kita dah dapat kesemua kayu. So sekarang nak hidupkan api. Sekian lama masih dalam ingatan, tak pernah ku. Alah, so sekarang ni semua perut lapar. Okay, so sekarang kita nak goreng nugget. Tengok hasil nugget 4 orang bujang. Sekejap, tajuk dia apa? 4 lelaki bujang memasak nugget di hutan. Semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Alright guys, so sekarang kita dah habis mandi. So sekarang kita nak siap-siap untuk tukar baju. So sekarang kita dah settle aktiviti kita pada hari ini. Bagi saya, aktiviti hari ini rate dia 1 hingga 10, 8 per 10 lah. Kita tanya yang lain pula. Perasaan dan rate untuk aktiviti hari ini. 10 lah. 10. Wih, Baik. baik. Apa perasaan anda? Puas. Puas. Senang. Rate. Rate apa? 1 per 10 lah. Saya bagi 9 per 10. 9 per 10. Wih. Apa perasaan anda hari ni dan rate berapa anda bagi untuk apa orang cakap aktiviti hari ni? Rate jujur lah. Per 10 aku bagi 12 lah. 12 lah. Sebab apa 12? Sebab datang awal pagi. Lagi? Lepas tu Bagi 5 sebab. sampai 5 tu. Okay guys, so sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, tunggu the next video. Ciao.